Nombor satu, you loss of weight. Hilang berat badan tanpa plan pun. Tahu-tahu turun je. Banyak pula tu. 5-6 kilogram sebulan. Tak pasal-pasal. Nombor dua pun, you hilang pula selera. Okey. Makanan sedap macam mana pun you tak lalu. I rasa you kena check. Lepas tu, demam lebih daripada 3-4 kali sebulan. Demam pelan-pelan je. Demam yang tak teruk pun. Tapi demam. Asyik demam 2-3 bulan, confirm kena check. Kulit dah jadi gatal. Lepas tu, ginjal ataupun ginjal pula. Gelenjar. Gelenjar you dah mula bengkak-bengkak, rasa kat leher, ada kat ketiak, kat selah kangkang, jangan tunggu, okey. Lepas tu ada masalah sembelit, dah lebih pada 2 minggu tak usah tunggu. Okey, ataupun you kena pula cirit-birit, atau berselang-seli, tak pasal-pasal, tukar warna, tukar bau, tukar dia punya design you punya najis pun kena check, okey. Tai lalat dah mula bertukar saiz ataupun permukaannya dah jadi lain macam, tak macam dulu lagi, dah check. Batuk boleh sampai berdarah-darah, ini jangan main-main, okey. Kalau doktor check kata flu, no problem, okey, tapi kena check selalu sampai kalau dia tak berhenti juga, please make sure you buat thorough check up. Lepas tu ketulan-ketulan. Ni bukan gelenjar. Ni ketul-ketul. Nak macam breast, swelling kan. Tolong jangan main-main. Kembung perut ataupun rasa selalu sebu, tak pasal-pasal. Dulu tak ada, sekarang dah merodak-rodak. Dan last kali ialah period you bertukar-tukar.